Yes. UMNO ni, dia orang bukan lagi berjuang untuk orang Melayu, guys. Kalau orang lain cakap dekat korang, mungkin, yelah, pandangan korang berbeza, sepaham. Ada 2,200 ni berbeza-beza. Tapi ni saya cakap kot. Puan Muhammad Azri cakap kot. Kalau ni ahli parti PAS, tak valid lah. Kalau ni ahli Bersatu pun tak valid lah. Kalau ni ahli Perikatan Nasional, buat apa nak percaya? Tapi tak ada parti mana-mana tau. Puan Muhammad Azri ni tak ada parti mana-mana. Dan saya yakin ramai daripada korang ni tahu. Saya cerita pasal Penyatuan Melayu lawan Anwar Ibrahim sampai sekarang. Sampai sekarang. Daripada tak masuk UMNO, jadi ESCO, kena gantung, sampai sekarang sama. Wak Imah dulu pun masa Tun dengan Anwar pun saya lawan Tun. Sebab saya tak sokong Anwar Ibrahim ni. Jadi kalau orang lain cakap, terpulang pada korang. Tapi saya bukanlah nak minta korang percaya apa yang saya cakap. Tapi saya nak bagi tahu ni, konsisten daripada dulu, sekarang ni, konsisten. Jadi bila saya nak bercakap pasal UMNO ni, saya nak ajak korang fikirlah. Terpulang nak percaya ke tak percaya ke. Tapi saya dah berada dalam parti UMNO ni, saya dah bercampur dengan macam-macam orang. Menteri-menteri ni semua dulu saya kenal lah. Kan? Jadi saya faham apa benda UMNO ni. Apa UMNO ni? Apa sebenarnya objektif mereka? Apa matlamat mereka? Apa yang mereka nak? UMNO ni guys, dia hanya fikir untuk parti mereka je. Sebab dia punya ketaksupan tu. Dia tak fikir pasal rakyat. Dia tak fikir pasal orang Melayu. Bagi bukti kat mana UMNO ni berjuang untuk orang Melayu lagi ni. Tak ada. Wak Imah, UMNO itu United Malay National Organisation, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Mereka menggunakan nama Melayu, tetapi mereka bergabung dengan DAP. Mereka lah pengkhianat Melayu. Yes, sebab kau guna nama Melayu. Bermakna kita orang lah. Kita orang ni orang Melayu. Engkau gunakan nama Melayu. Dulu nenek moyang kita bagi, sebab waktu itu kita Melayu ni bersatu bawah UMNO. Tapi sekarang ini, engkau dah khianat kami ni. Engkau bekerjasama dengan DAP. Betul tak? Setuju tak? UMNO hari ni guys, dia adalah pengkhianat Melayu. Sebab tu saya bagi tahu, UMNO ni dia dah membusuk sampai ke usus. Tak boleh repair dah. Kenapa saya cakap tak boleh repair? Ni saya cerita dengan kawan. Terpulang lah ni cerita ni 2013 lepas saya masuk UMNO, saya tak aktif apalah kan. But 2018, selepas UMNO kalah, saya berkobar-kobar lah. Pasal Melayu lah, berkobar-kobar nak berjuang untuk orang Melayu. Jadi, saya tawarkan diri bertanding ESCO Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Ramai lah, ramai yang bertanding, 200 lebih lah. Jadi, saya pun bertanding. Tak ada duit. Tapi saya tahu, tiap kali pemilihan UMNO, banyak nak pakai duit. Dan masa tu, saya ingat lagi 2013 cerita pemilihan UMNO 2013. Nak menang ESCO Pemuda UMNO, ESCO Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia pun ada yang keluar sampai 1 juta duit belanja. Yes, 1 juta. 300,000, 500,000 tu biasalah. Nak menang jawatan dalam UMNO ni. Itu belum MKT UMNO lagi. Itu tak termasuk bahagian Dekat bahagian pun lebih boleh tahan juga. Nak menang ketua pemuda berapa ratus ribu, ketua wanita, ketua puteri, ketua bahagian juta untuk menang. Boleh tanya dengan ahli UMNO yang masih ada dalam UMNO ataupun dah keluar UMNO, ataupun sekarang ni memang korang tahu. Ini 2018 ni. So masa 2018 tu dah jadi pembangkang dah. Pembangkang. Bukan kerajaan. Masa tu PH kerajaan. So saya bertanding ESCO Pemuda, wallahi, 1 sen pun aku tak bayar siapa-siapa. Tak ada. Buat poster sendiri, ada orang tolong buat poster, adalah bagi sikit belanja untuk dia buat poster. Bergerak dengan saya punya staff masa tu lah, Aril, Kulu, Kile, kempen. Social media lah. Dan all out dah. Tapi waktu tu, waktu UMNO kalah tu, ramai esko-esko yang bertanding tu, yang menang ni, yang tak menang pun, pakai duit. Pakai duit.
Sedangkan UMNO dah kalah tu. Duit, guys. Dan ini yang Tengku Razali Hamzah pernah bagi tahu dekat saya. Dia bagi tahu UMNO ni dah jadi macam entiti perniagaan. Dah macam orang meniaga dah. Bermakna, aku nak menang jawatan, aku keluar duit. Aku keluar modal. Lepas aku menang, aku kaut balik. Yes. Ini cerita betul. Ini bukan saya nak fitnah, tak. Ini cerita betul. Saya ada dalam tu. Saya terkejut. Itu yang saya cakap. Bila saya jadi Esko Pemuda UMNO, baru saya tahu, oh macam gini rupanya UMNO. Sebab kita tak pernah ada dalam jawatan parti ni. Kita tak nampak. Kita tak tahu. Bila saya duduk Esko Pemuda tu, baru saya tahu, oh macam ni rupanya. And then, rupanya, engkau popular macam mana pun, belum tentu lagi engkau menang Esko ke, sebab dia dah ada cai. Dah ada cai dah. So, masa pemilihan UMNO tu, baru saya tahu. Ada cai. Bermakna, ketua pemuda bahagian, ketua pemuda negeri, dia dah bagi dah cai. So, ahli UMNO ni, perwakilan UMNO yang pergi mengundi ni, satu kertas cai, satu kertas undi. So, tengok kertas cai, tengok nombor, pangkah. Ikut je. Itu yang berlaku waktu pemilihan UMNO, pemilihan Esko. Saya ingat lagi, Tanjung Karang masa tu, Tanjung Karang. Ada berapa tempat lah kat Selangor ni. Yang bagi tahu dia kata, sir, nombor sir tak ada. Nombor aku tak ada. Tukar. Ada bahagian yang tukar. Arahan, sir punya nombor masa tu 117. Tak ada, tapi dia orang semua setuju, tukar. Letak 117. Sebab dia orang suka dengan sir lah. Penang, sir tapau semua. Semua bahagian bagi dekat sir. Kenapa semua bahagian bagi dekat sir? Sebab ketua pemuda UMNO tu orang KJ. Sir menang waktu tu banyak budak-budak KJ bagi sir lah. Sebab dia tengok sir dengan KJ kan. Jadi itu faktor. Sebenarnya nak pergi, bukan mudah nak menang ni dalam UMNO. Sebab dia dah ada cai, dia dah ada kartel, duit. So ada yang tak ada cai tapi dia ada duit. Ketua pemuda bahagian, ketua pemuda negeri, dia dah jolok duit dah. Ni saya nak cerita UMNO ni. So UMNO ni dia dah tak boleh repair dah guys. Dia dah membusuk sampai ke usus. Orang lain mungkin tak berani cakap macam itu. But saya berani cakap sebab aku dah ada dalam tu. Dan saya tak ada kepentingan apa-apa. Saya bukan ahli parti Bersatu ke, ahli parti PAS ke, Perikatan Nasional, saya tak ada parti. So dia dah membusuk. Engkau tak boleh repair dah. Beyond the repair. Sorry to say lah. Sebab kalau kau cakap boleh repair, okay. Zahid Hamidi tak ada. Kita kata, let's say kita kata, Zahid Hamidi tak ada, KJ naik. Macam mana kau nak bersihkan UMNO? Sebab budaya ni dah bernanah dah. Budaya ni sampai ke akar umi, sampai ke cawangan. Sampai ke cawangan, guys. Kau tak boleh repair dah. Beyond dah rosak habis dah. Itu sebab hari ni, saya ajak fikir sama-sama sudahlah. Kalau UMNO tu parti keramat, parti memperjuangkan agama, bangsa dan negara, dia kata, kenapa 2022 mereka sanggup khianat orang Melayu, bekerjasama dengan DAP, sokong Anwar Ibrahim? Kat situ pun kita dah boleh fikir dah. Kalau mereka kata tu, oh tapi ni sebab Zahid, okey lah. Kalau itu sebab Zahid Hamidi, so apa yang ahli UMNO lain buat? Ada 191 bahagian UMNO ni, kenapa mereka juga menyokong? Kenapa pula cawangan-cawangan UMNO menyokong? Kenapa ahli-ahli UMNO ni menyokong? Sedangkan engkau tahu, selama ini musuh engkau DAP. Anwar Ibrahim ni musuh engkau, banduan. Why? Sebab dah rosak. Yang mana lawan, kena hukuman. Tu macam Isyamuddin kena gantung. Yang tak boleh bertanding. Ada ramai yang tak boleh bertanding PRU tu hari untuk makluman kau. Ada hamba tu. Tu ada hamba tu seorang lah tu. Tak bertanding dah dia. Sebab dia bukan orang Zahid. Tak boleh dengar kata ni. Dah rosak. Jangan percaya, fikir betul-betul apa saya cakap ni. Sebab saya yakin pengesahan banyak daripada bawah ni ahli UMNO ni boleh bagi tahu ni. Semua buat duit. So UMNO ni beyond the repair. Sebab tu hari ni Perhimpunan Agung UMNO hari ni kau orang tengok. Dia ceritalah macam mana sekalipun. Akhirnya apa dia cakap? Akhirnya kerjasama lah. Kekalkan kerjasama.
Ahli UMNO kat Cawangan ini yang berombak, yang memberontak, senyaplah sekejap. Lepas tu Zahid pun nangis. Kita akan perjuangkan pembebasan Datuk Najib. UMNO perjuangkan agama, bangsa dan negara. Apabila Anwar menggunakan agama, menyalahgunakan agama, apa UMNO buat? Tak ada. Ada UMNO bangkit? Tak ada. Bangsa, apa yang dia perjuangkan bangsa? Beras tak ada, beras hilang, beras tak ada stok. Beras tempatan ni harga, beras import ni harga. Apa yang Anwar buat? Apa yang UMNO buat? Bagi tahu. Kalau UMNO kata dia memperjuangkan bangsa, bak kutih makanan warisan kebangsaan tau. Kita tak makan babi tau. Majoriti rakyat Malaysia ni tak makan babi. Wah, memang ada kaum India tak makan babi, kaum Cina tak makan babi, ada. Sabah Sarawak yang bukan Islam pun ada tak makan babi. Tapi kenapa nak jadikan makanan warisan kebangsaan bak kutih tu? Why? Sebab permintaan DAP. So kat mana kau cakap kau memperjuangkan bangsa? UMNO demi agama, bangsa dan negara. Macam mana UMNO kata memperjuangkan negara, sedangkan perjanjian Anwar Trump yang gadai kedaulatan negara ni, kau buat tak tahu? Macam mana kau nak cakap? Adakah mereka tak tahu? Pemimpin di atas mereka tahu. Tetapi sebab apa aku dapat? Akal umi kat bawah, mereka lagilah bodoh piang tak tahu apa. Yes. Mereka tak tahu apa sebab saya dah campur dengan dia orang. Saya terkejut. Oh, dia orang tak tahu. Kalau UMNO tu dekat bahagian, dia tak tahu isu nasional ni. Ahli UMNO dekat bahagian tu dia tak tahu. Apa yang sedang berlaku isu nasional dia tak tahu. Sebab mereka berpolitik dekat bahagian. Yang ni nak lawan siapa, ni besok Datuk ni dah tak ada, siapa nak ganti ketua bahagian, siapa ketua pemuda. Ini realiti dia, guys. Saya bukan bohong, ni saya cerita betul ni. Mungkin ada pengesahan ni. Dia dah rosak dah. Sebab itu, okey. Jangan percaya saya cakap. Kita Google sama-sama lah. Okey, saya tak ingat tajuk dia. Cuba kau type. Zahid Hamidi, ketua kampung. Saya tak ingat tajuk berita tu. Zahid Hamidi, ketua kampung. Macam itulah. Okay. Cadangan tubuh JPKKP dibawa ke Jemaah Menteri. Ada berita dia, guys. Ini 17 Januari 2023. Lantikan Ahli Majlis PBT, ketua kampung akan diselesaikan segera. Guys, JKKKK. Kau nampak kan? Itu benda-benda yang nak supaya sokong lah ni. Faham tak? JKKKK ni, bukanlah kita kata semua ketua kampung ni. But ini realiti dia. Sebab itu peruntukan 1 bilion kepada Kementerian Zahid. Untuk apa? Peruntukanlah. Cuma cari jawapan ni. Apa Kementerian Zahid Hamidi? Come on. Apa Kementerian Zahid Hamidi? Zahid Kementerian apa? Come on. Zahid Kementerian apa? Zahid Hamidi. Sekarang ini dia Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri kepada Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Kemajuan Desa dan Wilayah. Untuk jaga siapa? Untuk jaga orang UMNO lah. Sebab tu marah bawah dia, kemas bawah dia. Marah bawah Zahid. Sebab itu Ashraf Wajdi dilantik sebagai pengerusi MARA. Korang fahamkan betul-betul ni. Akmal Saleh di Melaka, Esko apa? Sekarang dia boleh letak jawatan. Kau pergi cek bawah Kementerian Zahid Hamidi tu ada berapa banyak agensi yang melibatkan Melayu. Itu untuk apa? UMNO dah rosak, guys. UMNO dah rosak, engkau dah tak boleh selamatkan lagi dah. Bagi, okeylah. Kalau ada kata boleh selamatkan, okey. Bagi satu sebab yang kata UMNO ni boleh diselamatkan.
Sebab UMNO kalau dia kata dia memperjuangkan bangsa, apa yang kau perjuangkan 3 tahun ni? Sekarang baru kau nak acah-acah lawan. Betul tak? 3 tahun ni apa yang kau perjuangkan? Rakyat ditindas, harga minyak naik, itu naik, ini naik. Beras ni, sepadan betul-betul sedih pasal beras ni. Apa yang kau perjuangkan? Tak ada. Kalau kata agama, apa benda agama yang kau buat ni? Negara ni, perjanjian Donald Trump ni. Tak ada, guys. Sebaliknya, apa yang saya tahu, sepanjang 3 tahun ni, baik ketua bahagian, ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri, semua sibuk cari projek. Semua pergi cari benda nak meniaga. Apa benda yang meniaga aku boleh dapat? Sebab sewaktu saya esko pergerakan pemuda UMNO, saya bagi tahu, ada juga mereka ni pergi meniaga. Ada. Yang meniaga ni ada. Cari projek. Itu yang semacam, macam gini rupanya UMNO ni. 2020, apabila bertukar kerajaan tau. Bukanlah ni ada rasa galak jugalah sebenarnya. Bukan tak rasa galak lah. Bohong lah, kita ni manusia tak rasa galak, tak rasa sedih kan. Saya ingat 2020 tu, saya rasa sedih tau. Walaupun senakkan penyatuan Melayu, senak tumbangkan PH masa tu kan. Tapi saya ada rasa macam, kenapa aku dipinggirkan? Saya disisihkan, saya dipinggirkan. Padahal, saya rasa rakyat tahu waktu tu. Daripada 2018, berjuang nak satukan orang Melayu ni sampai buat jelajah ni gila-gila. Tapi kenapa aku tak ada tempat? Yes. Saya dapat tawaran, bukan saya tak dapat tawaran. Saya dapat tawaran. Malam ni saya buka kat korang. Saya dapat tawaran. Nampak macam mana nak bagi kita ni. Ni UMNO ni UMNO punya perangai ni, UMNO ni. Bersatu pun ada, saya buka sekejap lagi. Saya tak tahu tau. Kita ni, kita naif. Sebab saya tak pandai berpolitik. Saya berjuang aja. And then, asal jadi ketua pemuda UMNO masa tu. Dia cakap dekat saya, dia tawarkan saya, ahli lembaga giat marah. Ahli lembaga giat marah. Dia tak ada gaji, tapi ada allowance kot. Saya cakap, okey lah. Lepas tu saya fikir tau. Aku nak buat apa? Bukan ada kena-mengena dengan aku pun. Tugas aku ni bercakap. So, ahli lembaga giat marah ni untuk apa? Tak ada kena-mengena. Jadi, sepun telefon dia cakap, saya tak nak lah. Dia marah. Dia marah dekat saya tak nak. Saya macam pelik lah, kenapa dia marah kat aku? Sebab masa tu masih bersangka baik lagi dengan dia ni. Kita bersangka baik dengan dia ni. Kenapa dia marah? Tu perangkap lah tu. Perangkap. Kalau saya ambil, orang akan cakap, tengok dia ni rupanya nak jawatan. Apa? Saya tolak. Alhamdulillah. Allah lindung. Ni semua Allah lindung. Okay. Lepas dah bentuk kerajaan apa semua tu, samualah. Saya ni bukanlah baik dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Boleh tanya Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Tapi saya ni lantang berjuang untuk orang Melayu tau. Jadi waktu tu Datuk Seri Hamzah, dia kan daripada UMNO lompat pergi Bersatu. So dia bawa lah ahli parlimen ini masuk Bersatu. Jadi saya ni lantang dengan UMNO. Lantang dengan UMNO. Sebab sebelum itu, Pegawai Tan Sri Muhyiddin Yassin jumpa dengan saya. Minta tolong. Ini Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri ni. Minta tolong supaya bantu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bantu Perikatan Nasional Kerajaan waktu itu. Jadi saya cakap, saya boleh bantu gitu je lah. Nak lebih-lebih tak boleh lah. Mereka ajak masuk Bersatu. Saya cakap, tak nak. Saya UMNO. Saya tak masuk. Tak ada. Dan saya bagi tahulah siapa yang boleh pergi. Masa tu saya recommend Herman Hassan lah. Tapi dia orang bagi tahu Herman Hassan ni pupa-pupa dalam Facebook je. Nak bercakap tak boleh kan. So saya berlepas diri lah. Saya cakap saya tak tampul lah. Saya tak tahulah. But tawar kepada saya untuk join Bersatu. Masuk dalam pejabat Perdana Menteri. Ni pejabat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ni. Saya tak nak. Itu boleh tanya dengan pegawai Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. And then lantang kita ni kan. Sebab 2019 tu Datuk Seri Hamzah pernah panggil saya. Hamzah Zainuddin pernah panggil saya
Dia duduk seorang-seorang, dia cerita apa plan. Dia cerita apa plan. Sebab banyak buka konspirasi kan. So dia tunjuk plan. Sepaham apa plan dia. Sepaham apa benda game ni lah. Kita faham. So dia panggil waktu tu dia Menteri KDN. Dia Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Jadi waktu tu dia ada pegawai. Pegawai dia Syed Amir Muzakir lah. Yang sekarang itu hari dia kena tuduh mahkamah. Dia minta rasuah 19 juta. Dengan company mana dah lupa. Kalau kau tengok ada baca berita lah. Syed Amir ni dia setiausaha politik kepada Hamzah Zainuddin. Sebaik dengan Hamzah lah. Sebab matlamat. Matlamat. Sebab apa? Lawan Anwar. Dia cerita dia pasal lawan Anwar je guys. Hamzah ni lawan Anwar. Jadi pun lawan Anwar. Jadi diorang ni bila kita lantang kan. So UMNO tak ada bagi apa-apa ke? Walaupun UMNO menteri tapi tak ada bagi apa-apa. Tak ada apa-apalah. Tak ada. Kita pun tak gap. So Hamzah, setiausaha politik Hamzah ni offer pada dia kata nak lantik sebagai ahli lembaga penapisan filem. Finas. Ahli lembaga penapisan filem. So sebagi tahu dekat dia, apa kena-mengena dengan aku? Tak ada kena-mengena dengan aku. Kenapa pula aku nak kena duduk dekat lembaga penapisan filem? Aku ni buat kerja bercakap, bukannya tak ada kena-mengena dengan aku. Tak ada bro, sebab kat sini payroll untuk bayar gaji. Berapa gaji dia? 5,000 sebulan. Apa kena-mengena dengan aku? Nampak tak guys? Ini yang berlaku depan mata korang semua ni. Jadi saya cakap tak nak. Lepas tu, dia orang offer dekat saya pula. Salah satu panel dalam ISIM, Institut Kajian Dasar, ISIM. Pernah dengar ISIM tak? Korang pernah dengar tak ISIM? Siapa pernah dengar ISIM ni? Salah seorang lah dalam tu. ISIM. Bukan gila ISIM, mangkuk. ISIM ni, Institut Kajian Dasar Islam. Okay, ISIM. ISIM ni dulu di bawah pejabat Perdana Menteri. Apabila PH naik, mereka nak tutup ISIM tu. Nampak? ISIM ni dah lama dalam UMNO lah. And then, dia nak tutup ISIM. So, kemudiannya ISIM diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. So, masa tu Hamzah Zainuddin lah. So, diorang tawarkan sebagai salah seorang panel dalam tu, gaji 7,000. Tak masuk allowance apa semualah. Sedap dengar kan? Sedap dengar tak? Sedap dengar tak? 7,000 gaji. Sebab saya tanya dengan Syed Paul Hamzah ni. Saya tanya, bro ni aku tak duit daripada mana? Duit daripada mana? Lembaga penapisan filem kita tahu daripada Finas. So yang ISIM ni duit daripada mana? So dia bagi tahu ISIM ni duit daripada orang bayar zakat. Jadi bila fikir tu, saya cakap, tak maaf bro, aku tak nak. Bro, ni berjuang untuk agama. Betul, aku berjuang untuk agama, untuk bangsa. Aku jalan jihad, betul. Salah satu daripada sumbangan zakat ini boleh untuk jalan jihad. Tapi aku takut. Aku terpakai, beli rokok ke, aku tak tahu. Jadi, saya tolak. So, sebenarnya tak ada apa pun yang saya ambil sewaktu Tan Sri Mulyani Perdana Menteri, Wak Ahmad Ismail Sabri pun tak ada. Ni cerita betul. Tak ada. But ini yang berlaku hari ni. Sebab tu mereka hari ni, UMNO hari ni, nak bagi tahu siapa jadi kerajaan, dia orang akan buat duit gila-gila. Sebab apa? Sebab dah rosak. Itu sebab kenapa saya cakap reset. Bukan baru saya cakap reset ni. 2018 lagi saya cakap reset and reborn. Reset and reborn. Siapa follow daripada zaman Facebook, saya cakap reset and reborn. Reset and reborn. Berulang-ulang kali saya bagi tahu. Siap buat baju lagi. Reset and reborn. Kenapa? Sebab dah rosak. Sebab saya dah tengok. Macam mana nak repair? Macam mana kau nak repair? Sebenarnya guys, siapa saja naik kerajaan, rosak. Sebab tu saya bagi tahu. Saya nak lepas ni PAS naik. Kenapa saya nak PAS naik? Saya nak tengok PAS mampu ataupun tak mampu untuk menahan nafsu dengan semua yang ada. Bukan sikit tau. Bukan sikit. Guys, saya nak bagi tahu kat korang Kau tahu setiausaha politik? Seorang menteri, dia ada setiausaha politik. Kalau Perdana Menteri itu ada 4 orang setiausaha politik.
Setiausaha politik ini, gaji dia orang besar lah. Kau orang tahu allowance, berapa dia orang boleh limit claim allowance sebulan? Berapa? Saya tanya dengan korang. Seorang menteri ada setiausaha politik. Setiausaha politik ni berapa maksimum dia boleh claim sebulan? RM100,000. RM100,000. Yes. RM100,000 guys. Boleh claim. Cerita betul. Sebab tu siapa yang jadi kerajaan ni, diorang akan cuba untuk mempertahankan apa yang dia ada. Sebab tu bila Anwar kata, oh gaji potong. Guys, gaji berapa sen je allowance tu. Gaji tu takkanlah, mesti ada yang tahu ni. Ada yang boleh sahkan tak? Ada yang boleh sahkan tak? Gaji berapa sen je, engkau potonglah 30%, 50% pun allowance tu. Itu sebab semua orang berebut-rebut nak jadi kerajaan, nak jadi menteri, nak jadi pegawai khas pun tak apalah. Sudah tengok benda ni guys. Ini bukan fitnah, orang lain cerita mungkinlah. Sebab kita tahu ni. Tapi alhamdulillah lah, Allah lindung lah. Kan? Sebenarnya Allah lindung daripada 2016 lah. Untuk makluman. 2016. Lepas arwah JJ meninggal kan, saya tak ada bos kan apa. But adalah samuan-samuan yang bantu saya apa semua. Salah seorang, Datuk Sri Saleh Keruak. Kenal Saleh Keruak? Tu Sabah tu lah. Datuk Sri Saleh Keruak. So masa tu saya ni famous dekat Instagram lah. Instagram kan, famous. So dia dilantik sebagai menteri waktu tu. Menteri Komunikasi dan Multimedia. Dia offer dekat saya. Nak lantik saya sebagai pegawai khas. Pegawai khas dengan gaji grade G54. Sebab masa tu saya bawa diri pergi London. Ingat tak? Kan saya cakap saya pergi London kan? Saya bawa diri pergi London. So dia kata, you pergi London, balik you jumpa saya. So lepas balik jumpa dia tu, dia bagi tahu. Untuk pegawai khas lah. And then dia bagi tahu, bagus, Saleh Keruak ni ada bagus. Dia kata, tapi, dia kata, you ni popular, dia kata. Kalau you masuk sebagai pentadbiran kerajaan, you tak boleh buat apa yang you buat sekarang ni. So better you duduk dekat luar. Kalau you jadi pejabat awam, you duduk sebagai pegawai khas, you dah terikat dengan banyak benda. Banyak benda you tak boleh buat. Sedangkan you popular, you boleh tarik orang muda. Cakap okey lah, faham lah. Dia salah seorang lah yang bagi aku gaji lah. Yes. Saya dibayar gaji. Itu juga saya baru tahu. Rupanya, selain daripada pegawai khas, ada juga pegawai khas yang dekat luar. Faham tak ni? Pegawai khas yang ada dalam dictionary tu, yang ada dalam itinerary tu, G54 yang kerajaan bayar gaji, ada juga pegawai yang dekat luar. Yang gaji dibayar oleh, tak tahulah siapa bayar gaji. Korang faham tak kenapa mereka berebut nak jadi kerajaan ni? Kau nampak tak? Benda ni bukan sikit kan? Dia bukan pasal seorang, dua orang, tiga orang. Tak. Dia sekarang ni semua takut hilang. Sebab tu mereka mempertahankan. Sebab tu hari ni kenapa Harun ni pertahankan gila-gila Anwar Ibrahim walaupun dia salah. Kenapa? Sebab dia orang ada gaji. Dia orang ada income. So kalau jatuh kerajaan ni, income mereka hilang. Nampak tak? Siapa naik akan benda yang sama juga. Itu sebab sekarang ni revolusi. Kita sedang berhadapan dengan satu revolusi rakyat. Rakyat tengok politikus-politikus ni. Dulu rakyat tak nampak. Dulu mungkin sebilangan rakyat saja yang nampak kebobrokan politikus. But hari ni saya yakin. Semua orang nampak dah ni. Revolusi. 2018 sampai sekarang tengah berjalan revolusi ni. Satu. Sebab ini kenapa kalau korang tengok. Yang diorang tamak kenapa? Kenapa sampai diorang berebut, bergaduh? Korang nampak? Korang faham tak kenapa? Sebab ni. Mereka bagi tahu apa istilah dia? Raimah.
Harta rampasan perang. Korang bayangkan, pernah dengar tak? Mana-mana orang pernah cakap harta rampasan perang. Pada mereka politikus, apabila tumbang kerajaan, naik kerajaan baru, itu adalah harta rampasan perang. Ini yang berlaku. Revolusi. Kita tengok benda ni. Kenapa saya nak PAS? Saya nak tengok PAS mampu tak mampu lah. Saya nak tengok juga. Aku nak tengok. Kita tengah enjoy the show, enjoy the game. UMNO dah, PKR dah, bersatu dah. Okey kan? PAS, bagilah apa pula kan? Kita nak tengok. Selagi mana tak berlaku, kita tak nampak lah. Mampu tak? Sekarang memang Pak kata, kita tak tahu. Macam saya cakap tadi. Menteri. Mungkin menteri boleh tahan nafsu. Pegawai. Pegawai khas itu, pegawai khas ni. Ini. Kita tengok guys. Tengok. Sebab kita nakkan perubahan. Kita nak revolusi kepada benda yang baik. Kalau benda ni tak berlaku, tak rosak, tak nampak lah. Cuma apa yang saya nak bagi tahu ni, UMNO yang ada tak dapat diselamatkan. Dan politikus yang ada hari ni, tengah revolusi lah ni. Dia rosak. Jadi, tawarlah. Begitu juga dengan 2021. 2021. Mesti cerita ni. Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan. Ismail Sabri naik sebagai Perdana Menteri. Jadi kemudiannya Syahidan Kasim, Datuk Seri Syahidan Kasim dilantik sebagai Menteri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Menteri Wilayah ni. Hari dia dilantik sebagai Menteri Wilayah, dia telefon saya. Dia kata, brother, you tolong I nanti. Cakap, boleh. So macam tu lah kan. Saya tak tahu apalah. And then, 2 hari bulan, Ismail Sabri 31 Ogos 2021, 2 hari bulan September 2021, sedigantung daripada UMNO. Nampak tak? Lepas Pak Mat naik Perdana Menteri, sedigantung UMNO. Saya tak tahu ni. Kita tak tahu kenapa digantung. Tak tahu, memang tak tahu apa. Sehinggalah pada 2022, lepas Anwar jadi Perdana Menteri ni, barulah pegawai Syahidan Kasim bagi tahu. Syahidan Kasim nak lantik sebagai Saipol. Maklum dekat Asar Wajdi tak setuju. Lepas tu nak lantik sebagai pegawai khas Syahidan Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. So, Acap Wajdi cepat-cepat bawa Ketua Pemuda Bangsa Maju ni, Esko juga, ambil orang ni, jangan ambil Sebab apa? Ini tim Ismail Sabri lah. Isyamuddin, Ismail Sabri. Bukan tim Zahid. Kenapa jadi macam itu? Sebab kartel lah. Orang siapa. Dan kemudiannya digantung lah. Kita cepat-cepatlah gantung Kalau tidak, orang lain pula akan ambil pula. Bahasa bersyukurlah. Allah selamatkan aku. Mungkin kalau masa tu aku Saipol ke, aku pegawai khas ke, aku ada ambil rasuah ke, makan projek ke, projek di BKL ke, dah kena pegang telur dah. Betul tak guys? Kalau saya ambil waktu dulu, kalau waktu tu saya dapatlah ahli lembaga Giat Mara ke, lembaga penapisan filem ke, ISIM ke. Mungkin ada benda, kita ni, kita nafsu. Mungkin dah kena dah. Sekarang ni mungkin SPRM dah pegang telur aku dah. Alhamdulillah, Allah lindung kita. Allah lindung aku ni. Sebab tu saya tak takut apa pun, sebab aku tak ada ambil rasuah. Aku tak ada makan duit rakyat. Aku tak ada sakau sana, sakau sini. Tak ada. Sebenarnya, tapi dalam perasaan kita tu, macam saya cakap 2020 tu, aku macam, kenapa dia orang tak pilih aku? Kenapa dia orang macam, padahal aku berjuang gila-gila kot untuk orang Melayu. Kenapa aku disisihkan? Yes. Sampai saya tolak pingat. Kau tahu tak saya tolak pingat ni? Saya tolak pingat. Kau tahu tak ni? Saya dapat pingat. Ya. Pingat. Bukan pingat Datuk lah. Salim Kongkang.
Ini betul-betul pingat nak bagi. Tapi aku tolak lah. Ah. Ingat wilayah. 2021 Februari. Sebab keluar Malaysia kini. Bila keluar Malaysia kini, jadi kecoh lah. Pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi PTPTN Wan Saipul Wanjan, Esko Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri menerima darjah kebesaran pangkat keempat Johan Mahkota Wilayah JMW. JMW ni setakuk lagi Datuk lah. Yes. Keluar. Pergi cari lah. JMW. So kecoh. Kecoh orang kata sedapat Datuk lah, apa semua, macam-macam lah. So tolak lah. Ambil sign balik borang, tolak lah pingat tu. Ya. Sedih. Kan? Orang nak bagi pingat. Tapi pasal dah kecoh, fitnah tu bertubi-tubi, saya tolak lah. Ada orang kata bodoh, patut biarlah, lambat-lambat orang lupa lah. Tapi kita rasa tak sedap. Boleh pergi type dekat Google tu. Pergi type. But itu pun Alhamdulillah. Sebenarnya bila fikir balik, Allah tolong aku. Kalau tidak orang kata, dia ni gila pingat. Dia buat ni sebab ada nak sesuatu. Pun Allah lindung juga. Selamat aku. Hikmah. Allah lindung kita. Baik nak bagi tahu. Pingat ni pun orang berebut-rebut. Sebab itu, Melaka kan kecoh. Lepas Raub jadi ketua menteri, kan senarai penerima pingat kan banyak Cina semua. Ingat tak? Ingat ke tak? Lepas Sulaiman mantan ketua menteri Melaka tu, lepas dia letak jawatan, Raub beruang naik, kan ada majlis penerima pingat Hari Melaka tu. Kan Cina je semua. Kan orang kecoh masa tu bising. Kenapa? So, korang bayangkan. Korang letak diri korang kerajaan hari ni. Korang pegawai khas, korang setiausaha politik, kau letak diri korang, orang-orang politik yang ada dalam kerajaan hari ni. Kau nak hilang kuasa ke? Kau nak hilang ke apa yang kau ada ni? Tak nak. Kau akan all out pertahankan. Sebab ini kau punya ni kata. Gaimah kau. Harta rampasan pegang. Yang sekarang ni nak ambil alih ni, benda yang sama juga. Sebab tu saya minta dengan korang semua. Apa yang kita buat ini bukan untuk parti, untuk individu. Bukan. Kita misi selamatkan negara. Fahamkan betul-betul ni. Misi kita selamatkan negara. Bukan sebab ini ke harta rampasan perang ke gaimah. Bukan. Sebab nak selamatkan negara. Itu misi kita. Orang lain ada dia punya matlamat ke apa semua. Itu biarkan. Itu Allah akan hukum, guys. Itu Allah akan hukum. Tahulah nanti balasan dia. Akan sampai. Kena. Tapi kita ni. Korang boleh tengok kan. Contoh Salim Kunyit Kongkang. Salim Abdul Rahman. Siapa dia ni? Korang pernah dengar nama dia ke? Adalah kalau kata korang geng PKR lah. Sebelum ni korang pernah dengar nama Salim Abdul Rahman? Tak ada saya rasa. Zaman reformasi ada ke? Tak ada. 2008 ada? Tak ada. 2013 ada? Tak ada juga. 2018 ada? Tak ada juga. Tapi dia kata dia ada dekat Istana Negara angkat sumpah. Tunggu juga gambar. Tak ada pula gambar dekat Istana Negara dia angkat. Dia pergi iring Anwar Ibrahim angkat sumpah 2022. So bila korang kenal Salim Kongkang ni? Baru tahun lepas. Kenapa dia boleh muncul tahun lepas? Sebab ada orang nampak dia bersedekah. Tapi majoriti kenal sebab selah. Sebab dah bantai dia.
Daripada mana dia kekayaan dia ni? Sampai sekarang dia tak boleh jawab. Boleh jadi share partner dekat Saloma. Modal mana ni? Itu baru non baru jadi Perdana Menteri. Dah kaya raya tabur duit. Apa lagi orang lain kan? Korang nampak tak ni? Negara kita tengah sakit. Negara kita tengah sakit kerana politikus-politikus yang mabuk kuasa. Oleh kerana politikus yang mabuk kuasa berperang sesama mereka, maka pejabat awam pun ambil kesempatan. Itu yang berlaku. Itu yang kau tengok ATM barai. Ni banyak lagi kementerian ni. Rasuah bergila-gila, tender-tender, projek-projek. Sebab apa? Sebab politikus mabuk kuasa berperang. Mereka staf kerajaan. Rosak. Negara ni sedang sakit, guys. Sakit sebab apa? Sebab politikus. Sebab mereka-mereka yang diberi amanah, tak amanah. Tapi punca dia daripada mana yang sebenarnya? Punca daripada mana yang sebenarnya? Come on. Daripada rakyat. Daripada korang. Daripada daripada kita semua. Punca daripada kita semua. Sebab kita jadi kambing. Kita tutup mulut. Kita tak buat apa-apa. Tak bertindak. Kita membiarkan, merelakan. Itu yang menyebabkan benda ni berlaku. Sebab rakyat tak ambil tahu. Rakyat tak kisah. Rakyat tak peduli. Itu sebab kenapa 60 tahun UMNO merintah ni. Engkau tengok ujung-ujung lepas Tun Mahathir letak jawatan. Engkau tengok macam mana penyamun UMNO ni buat. Sebab rakyat tak kisah. Tak ambil tahu. Itu sebab saya bagi tahu. Daripada 2018 bermula revolusi. Kesedaran rakyat. Pengetahuan rakyat tentang politik. Dan hari ni 2026 ni, korang bukan tahu pasal politik je. Engkau tahu betapa musibatnya mereka ni, penyangak, penyamun, perompak. Betul tak? Betul tak? Sampai saya boleh bagi tahulah istilah dia, tak cukup dengan curi duit, bunuh orang pun mereka sanggup. Sebab kita lah. Sebab masyarakat tak cakna. Masyarakat tak kisah buat tak tahu. And then, ni. Tak apalah, bagi 100. Ini yang Tun Mahathir bagi tahu. Nak pilihan raya, bagi 300. Oh, undi sebab dapat duit. Ha? Sebab dapat 300, engkau sanggup gadaikan maruah engkau undi. Orang yang kau tahu penyamun, penyangak. Sebab kita lah. Sebab masyarakat lah. Jadi hari ni guys, negara kita tengah sakit. Korang setuju dengan tak setuju dengan saya, terpulang pada korang. Sebab saya nak bagi tahu negara tengah sakit. Dipimpin oleh orang yang sakit, memang dia sakit lah. Politikus yang mabuk kuasa, sakit otak. Pejabat awam yang mabuk dengan duit, dengan harta kekayaan yang gila ni. Kerana kita lah. Kita buat tak tahu, kita bersekongkol RM100 ke, 200, 500, 1000 ke. Ini yang Tun Mahathir bagi tahu. Bila Cikgu Bat cakap nak ditawarkan Cikgu Bat 2 juta duit rasuah supaya tutup cerita pasal pembongkaran ATM. Tun Mahathir bagi tahu. Depa ambil banyak, puluh juta. Depa nak bagi 2 juta je. Nampak tak? Come on guys. Misi kita selamatkan negara. Saya minta ada 5,000 malam ni. Kita kena selamatkan negara ni kan. Penyatuan orang Melayu melangkaui politik kepatian. PRU16 ini adalah bapa kepada segala bapa pilihan raya. Yang korang nampak sekarang ni, oh DAP, kita tak akan sokong DAP. Yelah, DAP perlukan pengundi Cina. UMNO dah tolong bantu pengundi DAP dah. UMNO dah bantu. Macam hari ni lah, macam saya cakap semalam lah. UMNO, DAP tak payah buat kerja pun.
UMNO Akmal letak jawatan. Kita akan lawan DAP. Pemuda UMNO pun lawan DAP. Dah jadi anjing gila dah. Orang Cina tengok, kenapa mau lawan DAP mah? Lepas tu, wartawan Malaysia Kini. Hari ni datang rumah UMNO. Minta maaf. Orang Cina tengok, UMNO bully Malaysia Kini. UMNO bully DAP. Orang Cina sokong DAP. Itu je. DAP tak payah buat apa-apa. UMNO tolong. Sebab UMNO perlukan DAP. DAP 40 kursi parlimen. PRU 16 ni, DAP nak kena remain 40 kursi parlimen. Strategi. UMNO. UMNO ada banyak cawangan. Taman ke, kampung ke. Ketua-ketua kampung ada. Ketua-ketua cawangan ni semua ada orang dia. Ketua pemuda, ketua puteri. Apa masalah dia? Nak pergi pilihan raya. Sepak lah duit. Sepak duit lah. Kalau dulu Tuan Mahathir bagi tahu dia kalah dapat 300 untuk undi dia. Sekarang nak menang ni, kau rasa dia orang tak boleh bagi 1,000 seorang? Dengan apa yang kau tengok dia sakau ni, kalau kata dia bagi 1,000 seorang? Saya tanya dengan korang. Ini nak bagi tahu ni, strategi UMNO ni. Takkanlah korang tak tahu. Takkan korang buat tak tahu. Benda ni dah berlaku. Dah bukan tak berlaku. Dengan agensi yang ada. Mereka government of the day. Ujian guys. Ni. Antara maruah dan rasuah. PRU 16 ini adalah bapa kepada segala bapa pilihan raya. Kita nak kena menang. Ambil alih kuasa. Sebab kita bukanlah ambil untuk buat benda yang tak elok. Kita nak selamatkan negara. Oh, sejuta dah. Mantap. Thank you. Sejuta dah. Ya, saya silap. 1,000, 2,000 dia boleh bagi. Kita dah tengok kan apa yang berlaku dekat Sabah. Sampai ada video apa bagi duit. Kita ingat tak? Menang. Sebab apa? Sebab orang bagi duit. Ni bagi duit. Aku undi lah orang yang bagi duit. Dan dia akan main nanti macam, alah tukar kerajaan pun sama je. Betul tak? Siapa kerajaan pun sama je lah. Tapi yang ni bagi duit kat kita ni. Sebab tak ada pengetahuan, tak ada ilmu, tak ada knowledge. Masyarakat lah. Sebab kita lah. Dan kita yang ada 5,000 ni, kalau katalah, dia faham apa saya cakap ni, tapi senyap. Buat tak tahu. Tak boleh juga. Ini yang Tuan Mahathir bagi tahu. Seorang sampaikan kepada 10 orang, 10 orang sampaikan 10 orang. Sampaikan benda ni. Misi kita selamatkan negara. Dan misi ni, kunci dia penyatuan orang Melayu je. Itu saja yang boleh selamatkan negara. Lain tak ada guys. Lain tak ada. Itu saja. Penyatuan orang Melayu saja boleh selamatkan negara. Fikir lah. Jangan percaya. Fikir. Cuma saya bagi tahu, saya dah ada dalam UMNO, saya nampak. Tak boleh dah. Kau dah tak boleh buat apa dah. Kerakusan merasuk jiwa ni. Ni, duit. Okey. Saya buka soalan. Nanti saya nak sambung Telegram Tiwala Bot. Third Force KJ. Okay. Tadi kan saya cakap. Matlamat mereka nak menang pilihan raya. Okey? Nak menang pilihan raya. Menang pilihan raya ni kosmetik je. Korang hari ni, tak nak Zahid. Okey? Zahid turun letak jawatan. Zahid jadi TYT Melaka. Zahid jadi TYT Melaka, Tok Mat memangku Presiden UMNO. KJ masuk dalam UMNO balik. Orang akan kata, wah, Zahid dah tak ada dah. Orang yang tak faham ni, tak tahu ni, dia akan undi UMNO. Mungkin ramai rakyat tak nak undi. Tetapi, orang yang ada soft spot dengan UMNO, bekas ahli UMNO. Dulu ahli UMNO kan ramai, 3 juta lebih. Lepas tu dah undi PN dah. So, bila tengok Zahid tak ada, mereka pun akan balik kepada UMNO balik. Yang mereka tak tahu bahawa ini kosmetik. Nampak tak? Third Force, orang muda. Pergi pilihan raya pula, UMNO letak semua orang-orang muda. Calon-calon pemuda UMNO, puteri UMNO, wanita UMNO. So, rakyat dia akan nampak, UMNO dah berubah lah. Dah tak ada orang tua lah. Orang muda-muda je. Undilah. Yang ini pula nampak macam orang tua-tua semua ni lah. PN kan banyak letak orang tua-tua juga. Bagi orang muda lah. UMNO bukan nak banyak pun. 30-40 kursi parlimen dah cukup pada mereka.
30-40 kursi. Katalah UMNO 40 kursi parlimen. Kita kata let's say UMNO 40 kursi parlimen. DAP 40 kursi parlimen. Habis PKR tak boleh dapat 30 kursi parlimen. Bentuk kerajaan tak? Come on. 40-40. Bentuk kerajaan tak? 80, 40, 40, 80. Tu. PKR tu tak boleh dapat 30 ke? 35 ke? 32 ke? Cukup lah. Sabah Sarawak akan ikut sebab dia nak bentuk kerajaan. Sabah Sarawak, dia akan ikut kalau orang tu dah ada sokongan. Dia ikut lah. Dah tunjuk contoh kan? 2021, Sabah Sarawak sokong sebab jadi kerajaan. 2022 itu hari pun mereka sokong sebab jadi kerajaan. Sabah Sarawak akan ikut sebab mereka nak duduk dalam kerajaan sebab kepentingan negeri masing-masing. So rakyat ni tak tahu dia akan ikut lah. Dia tak nampak bahawa ini adalah satu benda yang nak jahanamkan negara. Third force. KJ, Izzah, Lee Chin Tong, Rafizi. Ni semua ni sama matlamat lah. Oh, nampak brilliant, bijak. Apa yang bijak dia? Ha? Rakyat mudah lupa. Melayu mudah lupa. Fikir. Jangan percaya apa saya cakap, fikirlah. Ini tugas berat kita semua dan kita adalah generasi yang terakhir lah. Generasi yang terakhir nak menyelamatkan negara ni. Anak kita tak mampu, dik. Anak kita ni, generasi ke depan ini, generasi apa? Alpha ke? Alpha ke? Generasi beta ke apa ni, dia tak mampu. Dia orang dah jadi macam kambing lah, ikut je. Kita last generasi yang terakhir. Nak betulkan balik benda ni. Nak reset. Now revolusi. Inilah dia New World Order. 2030. You own nothing but you will be happy. Inilah dia. Agenda New World Order. You own nothing. Kita tak ada apa-apa tapi kita happy. Ini agenda dia ni. Kambing lah. Engkau tak ada apa-apa tapi dia bagi makan, kereta. Kau cukup lah tu. Kenapa lagi? Cukup lah tu. You own nothing but you happy. 2030. Itu sebab Tun Mahathir buat 2030 Wawasan Kemakmuran Bersama. Pergi cek. Pergi dekat Google, pergi cek GPT boleh tanya. Tun Mahathir lancarkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Untuk apa? Untuk merapatkan jurang yang kaya dengan yang miskin. Kita lawan dengan New World Order lah. Ini bukan konspirasi. Ini depan mata korang. Macam mana boleh kata konspirasi? Konspirasi. Habis tu yang meletup semalam dekat tol tu, konspirasi. Yang meletup dekat depan tol tu, apa benda tu? Accident dekat tol, itu benda kat tol, sana meletup, sana terbakar. Apa? Tu benda apa tu? Tak boleh nak berfikir. Hai orang spray sana, orang spray sini. Ni kejap lagi ni kau pergi tengok ni, kat atas tengok. Bintang ke satellite? Pergi tengok dekat langit kau rumah. Sekarang tak ada lah, mungkin pagi sikit, pukul 3, pukul 4 ada lah. Kau pergi tengok, pukul 3, pukul 4 kau pergi tengok. Ni bintang ke satellite? Pergi tengok, jangan percaya saya cakap. Ya, dah ada dah. Ada tempat dah ada dah. Hari spray. Siang buta pun spray. Dia tak peduli dah. Tapi kalau orang yang dia tengok, dia tak nak fikir, dia buat bodoh lah. Sebab banyak rakyat macam gitu. Dia nampak. Tapi dia tak nak fikir. Kita boleh fikir. Apa benda ni panjang ni? Awan bukan macam ni. Kalau kita nak berfikir. Nak kata musim kemarau ni bukan musim kemarau. Takkan dia orang buat pemenihan awan. Kan boleh fikir. Tapi kenapa dia orang berani buat siang-siang buta pun dia orang buat? Kenapa? Sebab dia tahu masyarakat tak nak berfikir. Banyak jadi kambing. Ikut. Tak nak campur. Ini bukan hal kita.
Walaupun dia tahu tu salah, dia tak nak campur. Sedangkan kita ni yang hak tak boleh campur dengan yang batil. Hak dengan batil tak boleh campur. Inilah masyarakat. Berdiam diri, buat tak tahu, tak nak fikir. Kambing lah. Itu sebab saya tunjuk semalam. Gambar ni bukan gambar biasa-biasa. Gambar ni penuh dengan 1001 makna kalau kita nak berfikir. Tapi berapa ramai yang nak berfikir? Ha. Ya. Saya tak nak kita jadi kambing. Saya nak kita ni jadi khalifah. Kita semua khalifah. Kita ni khalifah manusia yang diciptakan oleh Allah ni akal untuk berfikir ni. Apa saja kena fikir. Okey. So third force tu ujian kita lah. Orang perempuan pun akan kena tipu. Izzah lah, dia tak terlibat dengan bapak dia. Mana ada dia tak terlibat lah. Izzah ni kan dia fikir lah. Ya, kita faham. Kita kat sini kita nampak. Yang lain dekat luar tu. Sebab tu tugas kita kena bercakap. Kena bercakap. Sampaikan, cakap. Kita kena buat benda tu lah. Kalau kita tak buat, habis lah. Saya nak ukur lah. Lama ni lah. Tugas kita ni kan bercakap. Kan? Wal'as. Demi masa. Bercakaplah kita dengan penuh kesabaran. Demi masa, wal'as. Ya.